Pernah tak terfikir, kenapa ya dunia kita ni ada negara-negara macam sekarang? Hari ni, jom kita patah balik ke masa lampau. Kita nak tengok macam mana 3 revolusi besar ni telah melahirkan konsep negara moden dan mengubah sepenuhnya cara kita fikir pasal kuasa, hak dan kebebasan. Okey, apa kaitannya rampasan kuasa secara aman, pemberontakan sebab cukai dengan satu penjara yang diserbu? Macam tak ada kena-mengena langsung kan? Tapi percayalah, di sebalik 3 peristiwa yang nampak berbeza ni, ada satu benang merah yang sama. Satu idea yang sangat berkuasa yang telah membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Dan idea itu adalah nasionalisme. Tapi, lupakan sekejap pasal bendera atau lagu kebangsaan. Di Barat pada masa tu, nasionalisme ni lahir sebagai satu bentuk penentangan. Ia adalah perjuangan rakyat biasa menentang raja yang zalim dan penjajah. Ini semua tentang satu ancakan kuasa yang paling asas. Kuasa daripada raja berpindah kepada rakyat. Tapi, dari mana datangnya idea yang radikal macam ni? Sebenarnya, sebelum mana-mana revolusi meletus, semuanya bermula dalam fikiran para ahli falsafah. Mereka lah yang menyalakan api perubahan. Salah seorang pemikir utamanya ialah John Locke. Dia berani cabar idea yang dah wujud berabad-abad lamanya, iaitu raja ni ada kuasa mutlak dari Tuhan. Locke kata tak, kerajaan yang sah mesti ada persetujuan daripada rakyat yang diperintah. Bayangkan betapa gilanya idea ni pada zaman tu. Dan ujian besar pertama untuk idea Locke ni berlaku di England. Ia dikenali sebagai Revolusi Keagungan atau Glorious Revolution. Dan ia dipanggil agung atas satu sebab yang sangat luar biasa. Ia berlaku hampir tanpa sebarang pertumpahan darah. Okey, jadi ceritanya macam ni. Raja James kedua ni cuba nak jadi pemerintah mutlak. Dia ketepikan je parlimen. Tapi, ahli-ahli parlimen tak duduk diam. Mereka buat satu langkah bijak. Mereka jemput anak raja tu sendiri, Mary kedua, dengan suaminya, William of Orange, untuk ambil alih tahta. Menghadapi tentangan ni, Raja James pun cabut lari ke Perancis. Dan macam tu je, kuasa bertukar tangan dengan aman. Inilah detik yang mengubah segalanya. Kuasa dah beralih daripada sistem di mana raja tu mengatasi undang-undang kepada satu sistem baru di mana parlimen yang mewakili suara rakyat yang membuat undang-undang. Perubahan yang betul-betul besar. Dan kesannya, kita nampak sampai hari ini. Wujudnya Bill of Rights yang bagi kuasa pada parlimen untuk buat undang-undang dan kutip cukai. Inilah kelahiran sistem raja berperlembagaan, di mana kuasa raja dihadkan oleh perlembagaan. Tapi, api revolusi dari England ni tak berhenti kat situ je. Ia menyeberangi lautan Atlantik dan menyemarakkan semangat baru di koloni-koloni Amerika. Kali ni, ia melahirkan satu bentuk nasionalisme yang lain, perjuangan menentang penjajah. Apa puncanya? Cukai. Ya, cukai. Orang Amerika masa tu marah sangat sebab kerajaan British kenakan macam-macam cukai, akta gula, akta stamp, semua tu, tapi langsung tak bagi mereka hak bersuara atau perwakilan dalam Parlimen British. Tiada cukai tanpa perwakilan. Inilah slogan perjuangan mereka. Isu ni bukan pasal duit semata-mata, tapi tentang prinsip. Macam mana boleh satu kerajaan kenakan cukai kat kita, tapi kita langsung tak ada suara dalam kerajaan tu? Kan tak adil? Akhirnya, bantahan aman dah tak cukup. Di bawah pimpinan tokoh macam George Washington, mereka buat satu keputusan yang sangat berani. Isytihar perang terhadap empayar paling kuat di dunia waktu tu, iaitu Britain, untuk menuntut kemerdekaan mereka. Dan kalau kita baca perisytiharan kemerdekaan mereka, kita akan dengar balik gema idea John Locke tadi. Ia sebut dengan jelas, kerajaan wujud untuk lindungi hak rakyat. Kalau kerajaan tu gagal, rakyat ada hak penuh untuk tukar dan tubuh kerajaan yang baru. Selepas bertahun-tahun berjuang, akhirnya pada tahun 1783, Britain pun mengaku kalah. Mereka secara rasmi iktiraf kemerdekaan negara baharu ni. Dan lahirlah Amerika Syarikat. 13 koloni yang berpecah sebelum ni bergabung untuk membentuk sebuah negara baru yang dibina atas prinsip demokrasi dan kuasa di tangan rakyat. Okey, sekarang kita kembali semula ke Eropah. Kali ni ke Perancis, tempat di mana revolusi yang paling dahsyat dan berdarah meletus. Ia bukan tentang melawan penjajah, tapi rakyat Perancis bangkit menentang raja mereka sendiri. Waktu ni, seluruh Perancis sedang hangat dengan idea-idea radikal. Perkataan seperti kebebasan, kesaksamaan dan persaudaraan ada di mana-mana.
Semuanya datang dari pemikir-pemikir hebat seperti Voltaire dan Jean-Jacques Rousseau yang membakar semangat rakyat untuk tuntut hak mereka. Rousseau terutamanya sangat berpengaruh. Dalam bukunya The Social Contract, dia kata kedaulatan sebenar, kuasa paling tinggi terletak pada suara rakyat, bukannya pada raja. Kuasa adalah milik orang ramai, bukan milik seorang pemerintah. Dan memang wujud ketidakadilan yang melampau di Perancis. Di satu pihak, kita ada raja dan golongan bangsawan yang hidup mewah, pegang semua kuasa dan hampir tak bayar cukai. Di pihak lain pula, rakyat biasa yang tak ada hak dihimpit dengan cukai yang sangat berat. Keadaan ini macam bom jangka yang cuma tunggu masa untuk meletup. Dan akhirnya, bom tu meletup. Rakyat menyerbu penjara Bastille yang merupakan simbol kekejaman raja. Mereka bebaskan tahanan politik dan melancarkan satu revolusi besar-besaran yang berjaya menggulingkan Raja Louis XVI. Apa hasilnya? Sistem monarki yang dah bertapak beratus-ratus tahun di Perancis tamat. Titik. Sebagai gantinya, lahirlah Republik Perancis, sebuah negara tanpa raja. Jadi, bila kita dah tengok ketiga-tiga revolusi ni di England, Amerika dan Perancis, apa sebenarnya legasi yang mereka tinggalkan? Macam mana peristiwa-peristiwa ni membentuk dunia yang kita tinggal hari ni? Ada 3 prinsip asas yang menjadi warisan mereka. Pertama, kedaulatan rakyat. Idea bahawa kuasa sebenar terletak di tangan kita semua. Kedua, hak asasi manusia. Kepercayaan bahawa setiap orang ada hak dan kebebasan yang tak boleh dicabuli. Dan ketiga, kerajaan demokratik, acuan untuk sebuah kerajaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Inilah tiang seri kepada kebanyakan negara moden hari ini. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Betul, semua revolusi ni dah berlaku lama, berabad-abad yang lalu. Tapi idea-idea yang diperjuangkan, kebebasan, kesaksamaan, hak untuk bersuara, semuanya masih sangat relevan. Cuba fikirkan, bagaimanakah idea-idea ini terus memberi kesan dan membentuk masyarakat di sekeliling anda pada hari ini?